Kalau korang tahu, cuka ipal ni memang banyak manfaat bantu penghadaman, cantikkan kulit dan sokong penurunan berat badan secara semula jadi. Tapi setiap kali nak minum je, bau pun dah rasa nak muntah. Ni saya ada penyelamat untuk korang. Memperkenalkan gula-gula getah cuka ipal versi manis dan senang untuk siapa yang tak tahan minum cuka ipal. Bahan utama tetap cuka ipal asli. Cuma dibuat jadi gula-gula comel, kenyal, wangi dan senang dikunyah. Tapi khasiatnya tetap penuh. Bantu penghadaman, bakar lemak dan kawal berat badan dengan lebih berkesan. Setiap hari kunyah je beberapa biji, tak payah bancuh, tak payah telan benda masam-masam tu lagi. Saya sendiri tengah makan ni, serius, sedap, kenyal-kenyal, manis ringan, lepas tu baru terasa sikit je rasa cuka ipal. Cukup just nice. Kalau korang jenis tak boleh minum cuka ipal, cuba ni confirm jatuh cinta. Kalau dah biasa minum tapi nak tukar angin pun boleh bantu maintain badan langsing, perut tak buncit. Senang, sedap, sihat dan boleh bantu turunkan berat badan secara semula jadi. Buka penutup, kunyah je setiap hari. Cuka ipal susah nak minum, biar gula-gula ni tolong korang.